Soalan yang ditanyakan terbahagi kepada dua, ya. Yang pertama, apakah usaha kerajaan dalam memastikan kadar kemiskinan tegar di Pahang dapat dikurangkan? Dan yang kedua adalah, apakah pelan jangka panjang bagi meningkatkan peluang pekerjaan di negeri Pahang? Bagi jawapan yang pertama, kerajaan negeri telah melakukan beberapa usaha bagi kita mengurangkan kemiskinan di negeri Pahang ini, terutamanya miskin tegar, dan di antaranya adalah pelaksanaan program bantuan sosial dan kebajikan. Kerajaan negeri memperkasakan penyelarasan bantuan melalui fokus grup kesejahteraan rakyat untuk mengenal pasti keluarga miskin ataupun miskin tegar agar bantuan yang disalurkan dapat disalurkan dengan lebih tepat, di mana tidak bertindih dengan bantuan-bantuan yang diterima oleh rakyat. Seterusnya, program perumahan untuk golongan miskin dan juga miskin tegar melalui pembinaan rumah rakyat Pahang membantu membina rumah baru atau membaik pulih kediaman bagi mereka yang memerlukan supaya golongan miskin dapat kediaman yang selesa dan juga selamat. Seterusnya, program keusahawanan mikro dan bantuan permulaan perniagaan. Misalnya, skim pembiayaan mikro seperti iPush yang memberi peluang kepada golongan miskin untuk memulakan perniagaan sendiri. Dan juga fokus kepada pendidikan dan sokongan pelajar kurang bernasib baik, termasuk bantuan kepada pelajar dari keluarga B40 atau masyarakat orang asli. Pendidikan dianggap kunci supaya anak generasi seterusnya dapat keluar dari kitaran kemiskinan ini. Dan hasil daripada usaha ini, kerajaan negeri melaporkan bahawa bilangan miskin tegar di negeri Pahang telah menurun dengan ketara. Bagi untuk menjawab soalan kedua, iaitu pelan jangka panjang pula, di antaranya adalah menarik pelabuhan strategik dan pembangunan industri. Pahang memfokuskan pelaburan dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi, minyak dan gas, perkhidmatan dan industri sokongan lain. Pelaburan ini diharap dapat memberi pekerjaan berkualiti serta menyediakan peluang untuk jangka panjang. Dan juga melalui latihan teknikal, politeknik, pusat latihan kemahiran dan program latihan yang relevan dengan keperluan pelabur di Pahang. Contohnya pusat latihan di kawasan industri seperti di Gebeng. Kerajaan juga menggalakkan pertanian moden dan agrobisnes di kawasan luar bandar melalui inisiatif pendapatan rakyat yang menyediakan ladang bercucuk tanam secara moden, contohnya fertigasi, menyasarkan golongan B40 dan masyarakat di kawasan luar bandar sebagai alternatif sumber pendapatan selain daripada pekerjaan tradisional. Seterusnya, bagi menjana keusahawanan dan sokongan peniaga kecil dan juga sederhana melalui program pembangunan usahawan di mana membantu usahawan kecil ataupun PKS dalam pemasaran, bimbingan pembiayaan mikro dan juga sokongan pengembangan bisnes. Dan melalui program ini, di bawah dasar dan pelan tindakan wanita Pahang juga banyak memberikan bantuan dan juga seperti semalam kita ada anggur maju dan sebagainya. Ya. Seterusnya, fokus kepada golongan terpinggir atau rentan, belia, orang asli, B40, asnaf, masyarakat luar bandar. Melalui program jaminan pekerjaan seperti Pahang Job Guarantee Program yang memberi peluang pekerjaan, latihan kemahiran dan sokongan pekerjaan kepada belia dan golongan kurang berkemampuan dengan hasil menunjukkan ratusan hingga ribuan alumni mendapat pendapatan tetap. Seterusnya, pembangunan sektor pelancongan dan juga ekopelancongan serta sektor perkhidmatan untuk mewujudkan pekerjaan dalam sektor pelancongan, perhotelan, perkhidmatan dan sektor berkaitan lain sebagaimana pelaburan dalam bidang pelancuran dan kelestarian alam sekitar. Dan dalam erti kata lain, Pahang tidak hanya bergantung kepada bantuan terus tetapi berusaha membina asas ekonomi mampan, membuka peluang pekerjaan, memperkasa modal insan dan menarik pelaburan supaya rakyat negeri ini boleh keluar daripada kemiskinan secara kekal, dapat hidup dengan lebih baik dan berdaya saing. Sekian, terima kasih.